Hari ni adalah hari kedua kita orang kat sini. Selepas hari Rabu kami yang panjang, yang begitu panjang hari Rabu kami. So, hari kedua kita orang, hari ni kita orang akan mulakan dengan rehearsal sendiri. Latihan dekat Embassy Malaysia, dekat Belgrade. Kita orang pergi tukar duit dulu sebab kita orang nak beli barang sikit, makanan ke apa. And then after that, lepas kita orang makan semua, kita akan latihan di Cendrawasih Belgrade. Kumpulan yang berada di Belgrade. Sekarang ni kita orang tunggu Cikgu P dengan Claudia. Mereka masih tak masa tadi saya ketuk pintu dia tak buka weh. Aku dah tak tahu cakap macam mana dah. How's your breakfast? Oh, lah. Nice, very nice. Aku yang masak. Tu Vini. Dengan? Claudia yang masak. Kita tu dah. Thank you Cikgu Vini. Tapi hopefully after this janganlah kunci pintu. Kerana bilik dia adalah rumah kedua kami. One is one Indian guy. So he is married to this French national. So the wife is working with the French embassy. Then wife dia macam kerja dekat sini, so dia ikut lah. So that one is one. And then we have this one. Tapi dia ni on off kan? Apa nama dia tu? That one, okay. And the latest one tu is a guy. Dia baru datang dalam seminggu. So out of these three Malaysians, satu akan datang lah for our event. Yang satu tu yang married to the Serbian tu tak dapat datang. The guy yang baru sampai 1 week tu, I think he's a bit far lah from here, about 1 hour plus. So dia kata dia tak dapat nak join lah. Yeah. Lagi, partner. Dia tak ada bridge tu. Sorry. Wah. Anak siapa? Terima kasih. See you tomorrow. I'm coming to the rehearsal again, so we'll try again. The guitar will be louder and it will have a microphone, so it's going to be easier for you. Yeah. Segera siapa mati? Say hi to the vlog. Hello. What up, dude? Nama saya Lea. Nama saya Putri. My name is Bogdan and I'm just here. Okay. Menari tarian apa? Untuk performance. Are you guys performing later? Yeah. Yay! Menari berapa? Apa tu tarian? Tarian apa? Endang, Malaysia to Asia. Okay. Welcome dance. Yeah. Alright. Umur saya Berapa umur? No, 9. Saya 9. Bukan. Saya 10. Saya 10. Kau 10. I'm the second oldest one in the year.
Ma'am, Ya. masih confirmation apa RSVP ke? Mas bukan ni speech pula ni Oh, tengok macam mana speech nak ni. sambil-sambil. Okey. Tengah dapatkan ilham. Itulah serius betul. Tak nak kacau. Okey, carry on. Jangan. Danish tadi awak kena angkat. Pusing dia sekali, pusing dia sekali. Pusing. I give up, man. Kenapa kau lari? Dekat Malaysia bersih ikram. Macam mana yang gelak tu asal? Kenapa? Dah lupa. Kau tak buat dalam tu. Dengan ni dah, ketam. Depan mana depan? Depan sini eh. Okay, 5, 6. Depan sini. 5, 6 je. Like yours before. Remember you learn silat. Yeah. Silat.
Suddenly the weather change. It's going to rain. Dah nak hujan, kita orang baru habis rehearsal untuk tengok angin dekat sana tu nampak di tepi sana ada kita tengok ada kanak-kanak Rabina sedang berkejaran. Kenapa dia tak nampak? Dia tak elok sikit. Macam tu. Let's go sir. So how sir? How today? Hari ni memang pelik sikit sebab kita start dengan panas terik and then now tiba-tiba macam nak ribut. Dah nak hujan dah sekarang. Hujan dah makin turun, hari makin gelap dan kami makin main kerja-kerja. Guys, kami sekejap. Apa? Ya. How hari ni okey ke? Very good. Let's go. How hari ni cikgu? I feel So good. we're very happy today. Hujan dan hujannya sangat sejuk. Sejuk ya. Oh. Yes. Ni nak ambil video kami gambar saya tak tahu tapi yes let's go. More. Kenapa dia makin ke atas? Saya nak makin. So how nak zoom? Tak ni. Cikgu Safi ni pula. Dia keluar. Improvisasi dengan cikgu Bini. Diorang akan buat kelas improv. Start with Claudia dulu first. Let's go.
Claudia, and then Cikgu, and then together. Okay. 5, 6, 7, go. Yes, 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 yes. One more, yes. Yes. Okay, Cikgu, now. 5, 6, and then stand by together. Go back together. Together, masuk cepat. Yes. Terus. Yes. Yes, let's go. Just do anything. Okay. What's for dinner? KPT. Sudah tak tahu dah jam berapa sekarang ni. Walaupun dia masih awal. Saya jangan ngantuk. Okay, sekarang ni kita orang berada di rumah dah. Kita orang tadi dia macam ada lafuran lah untuk show esok sebenarnya. Kejadian show esok. Jadi boleh fun, agak fun sebab tadi kita orang tengok semua apa yang berlaku pada esok hari. Sekarang ni kita orang dah balik rumah. Kita orang nak makan dulu KFC yang dibeli oleh dia orang. Gitu. Ni makan tengah hari tadi. Ya Allah. Dia memang makan lah ni. Let's go. Eat. Okay. Nah. Sikit manis. Manis gila kan tadi? Ya, kita cakap tadi. Sedap. Saya suka. Cuma terlalu manis. Cikgu, boleh tak ambil Coca-Cola tu? Go. Coca-Cola. Maggi ke Coca-Cola? Makanlah. Makan Maggi. Makan Maggi boleh? Boleh masak air, masak air. Okay. Buat dua. Tapi masak air guna air ni tau, jangan guna air pipe. Assalamualaikum. Dah makan. Tolong. Masalah. Delish. Basuhkan tangan. Ambil pisau ya. Macam tu Ambil pisau ya. Kita potong, tak boleh lekat balik. Alah, saya pun cakap macam tu tadi. Nak ejek saya. Cukup tak pinggan? Claudia ambil lagi satu pinggan, Claudia. Haa. Boleh saya share pinggan. Mesti sedap tu. Cikgu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lupa ada serius. Guys, besok dah show tau. Excuse me. Jadi? Tahu kan? Besok apa? Besok dah show. So maksudnya besok kena bawa kostum, kena gosok. And then kita bawa juga baju kebangsaan kita juga. Sebab kita habis the show kita tukar baju kebangsaan kita. Tak ada pilih. Dennis aku tak percaya tau. Dia tahu ke tu? Dia masih muda dalam ni. Tidur dah ni. Kan? Tu kan? Interestingnya. Chicken tender. Haa, dia memang lah. Anak kecap semalam guys. Oh thank you. Guys, ini tomato kat Malaysia biasa je guys rasa dia. Kat sini kecap dia sedap. Bawang goreng. So good. Yang so good apa? Ayam ke? Sos. Ayam. KL kita kan minum air kok. Kenapa kita kat sini? Sebab sejuk Sebab you kiri, you naik, you turun. Can you please shut up? You turun 2 kali. You diam. Macam ni je. So dah record dah? Nah, buat kena macam tu. Nanti I nak edit video tu dia macam Ada cantik. Gambar jalan kan? kena lah cantik. Kau lah je kan I so sweet. Bapak kita orang? Takut kau Ha? makan. Bapak garang kan. Bapak kita orang? Kan kena marah. Dia makan habis ayam. Orang terus suap dia. Habiskan. Okay dah. Aku dah. Dia pula pilih-pilih nak orang pegang. You kena faham. Dia mother. Penat kan air dia? Penat aku dah lari ni. Kodan okey tak? Tiba kodan. Kan, saya pun fikir kodan. Tak tahu dia liver. Dia okey ke? Tahu?